Pernah tak rasa kita dah rancang pengajaran yang kita rasa dah cukup hebat, tapi akhirnya pelajar macam tak faham-faham juga? Hari ni jom kita bongkar satu kerangka kerja yang boleh pastikan apa yang kita ajar tu bukan setakat lalu je, tapi betul-betul melekat dan ada maknanya. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang paling asas. Tapi soalan ni betul-betul boleh ubah cara kita fikir pasal mengajar. Soalannya, selama ni kita sibuk rancang aktiviti ke? Atau kita sebenarnya sedang merancang untuk kefahaman? Dua benda yang sangat berbeza. Jadi, apa matlamat utama kita sebenarnya? Senang cerita, kita nak anjakkan pembelajaran daripada sekadar hafal untuk exam kepada faham untuk kehidupan. Itulah dia, pembelajaran yang betul-betul bermakna. Maksudnya macam inilah, destinasi kita bukanlah untuk habiskan satu bab dalam buku teks. Bukan, destinasi sebenar kita ialah untuk pastikan pelajar mencapai kefahaman yang tulen, yang kekal lama. Mereka bukan setakat tahu, tapi mereka betul-betul faham dan boleh buat sesuatu dengan ilmu tu. Okey, so macam mana nak sampai ke destinasi tu? Caranya, kita kena terbalikkan cara kita berfikir. Kita guna satu falsafah yang sangat berkuasa ni, namanya reka bentuk terbalik, atau dalam dunia pendidikan, kita panggil kefahaman melalui reka bentuk, atau ringkasnya KMR. Logik dia mudah sangat. Bayangkan kita nak pergi bercuti. Mesti kita tentukan nak pergi mana dulu kan? Dah tahu destinasi, barulah kita rancang nak naik apa, nak lalu jalan mana. Samalah macam merancang pengajaran. Kita kena mula dari garisan penamat. Proses ni ada 3 peringkat yang sangat logik. Peringkat pertama, kita kenal pasti dulu hasil yang kita nak. Apa benda paling penting yang pelajar mesti faham pada akhir nanti? Kedua, kita tentukan buktinya. Macam mana kita nak tahu yang mereka dah betul-betul faham? Dan hanya lepas tu, barulah kita masuk peringkat ketiga. Kita rancang pengalaman dan aktiviti yang boleh bawa mereka ke sana. Nampak tak perbezaan ketara kat sini? Cara tradisional, kita fikir, esok nak ajar bab apa ya? Tapi dengan reka bentuk terbalik, soalan kita jadi, pada akhir topik ni, apa kefahaman yang pelajar mesti dapat? Fokus kita terus beralih daripada sibuk mengajar kepada memastikan pembelajaran itu benar-benar berlaku. Proses ni memerlukan kita jadi macam seorang detektif. Kita bedah siasat kurikulum tu, cari apa sebenarnya idea utama atau big idea dia. Lepas tu, kita tukarkan idea-idea ni jadi soalan-soalan yang menarik, yang provokatif. Soalan pencetus idea inilah yang akan jadi enjin untuk memacu rasa ingin tahu pelajar sepanjang pembelajaran. Okey, sekarang kita dah tahu destinasi kita. Kita pun dah tahu macam mana nak ukur sama ada kita dah sampai atau belum. Jadi, apa yang kurang? Pelan perjalanan tu sendiri, di sinilah kita perkenalkan satu alat yang sangat praktikal iaitu kerangka WHERETO. Anggap je WHRETO ni macam checklist untuk kita semak kualiti rancangan pengajaran kita. Setiap huruf dalam akronim ni sebenarnya satu soalan penting yang memaksa kita untuk lihat perancangan kita dari sudut pandang seorang pelajar. Jadi tak adalah yang tercicir. Jom kita tengok sikit. Contohnya W, where dan why. Pelajar kena tahu ke mana hala tuju pembelajaran ni dan kenapa ia penting. Lepas tu H, hook dan hold. Macam mana kita nak pancing minat mereka dari awal dan kekalkan momentum tu. Kemudian E, equip, explore, experience. Kita kena bagi mereka alatan, peluang meneroka dan pengalaman sebenar. Nampak kan? Setiap elemen ni direka untuk pastikan pelajar sentiasa terlibat dan faham. Baiklah. Falsafah dah ada, pelan perjalanan WHERETO pun dah ada. Sekarang, masa untuk bertindak. Macam mana nak jadikan semua perancangan ini satu realiti dalam bilik darjah? Di sinilah pembelajaran berasaskan projek atau PBP masuk sebagai hero kita. Kalau KMR tu umpama pelan seni bina atau blueprint sebuah rumah, maka PBP ni adalah proses pembinaan rumah tu sendiri. Inilah masanya pelajar ambil semua kefahaman teori mereka dan gunakannya untuk selesaikan masalah dunia sebenar, untuk cipta sesuatu yang nyata. Dan untuk pastikan projek ni bukan sekadar projek short sendiri, kita boleh guna model GRASPS. Ia bantu kita cipta tugasan yang terasa real. Contohnya, pelajar bukan lagi tulis esei. Sebaliknya, kita bagi dia satu peranan. Awak seorang wartawan. Audiens awak ialah pembaca majalah. Nampak? Tugasan tu terus jadi lebih bermakna dan ada tujuan yang jelas.
Setiap projek yang hebat ada perjalanannya sendiri. Ia bermula dengan fasa pencetusan idea, diikuti dengan fasa penyiasatan di mana pelajar jadi penyelidik. Kemudian, fasa paling seronok, fasa penciptaan. Dan akhir sekali, kemuncaknya, fasa pameran, di mana mereka dengan bangganya kongsikan hasil kerja mereka kepada dunia. Okey, kita dah bincang panjang lebar. Semua ni nampak macam banyak kerja kan? Jadi persoalan paling penting, berbaloi kah? Apa hasilnya? Jom kita tengok apa impak sebenar semua ni pada keberhasilan murid kita. Salah satu impak terbesar ialah pendekatan ni sangat selari dengan pentaksiran bilik darjah atau PDD. Sebab apa? Sebab bukti pembelajaran yang kita dapat tu, ia autentik. Kita bukan lagi taksir hafalan semata-mata. Sebaliknya, kita nampak sendiri kemahiran sebenar dan kefahaman mendalam pelajar melalui projek yang mereka hasilkan. Jadual ni merumuskan semuanya dengan cantik. Cuba lihat. Bila kita guna amalan tugasan autentik, apa kesannya? Murid dapat membangunkan pemikiran kritis. Bila kita guna soalan pencetus idea, kita sedang memupuk rasa ingin tahu. Nampak tak? Setiap amalan yang kita buat dalam kerangka ni ada kesan langsung yang positif yang membina pelajar yang lebih holistik. Jadi, sambil kita akhiri perkongsian ini, persoalan untuk kita renungkan bukanlah mampukah aku buat semua ni esok? Bukan. Persoalannya ialah, daripada semua yang kita bincangkan tadi, apakah satu elemen kecil yang anda rasa boleh cuba dalam pengajaran anda esok? Sebab perjalanan ke arah pembelajaran bermakna ni bukan larian pecut. Ia adalah satu langkah pada satu masa.